Wow, Liv dan Nate ada tembikai. Tapi tembikai Liv bukan yang biasa, ia coklat. Betapa menarik. Nate, ia adalah tembikai sebenar. Oh tidak, ia jatuh. Ia akan pecah. Nate. Oh, tidak. Ya. Itu sangat lucu. Kamu pecahkan tembikai kamu. Ups, saya rasa sekarang tembikai saya retak. Apa di dalamnya? Wah, banyak gula-gula. Saya mahu makan. Mari kita mulakan. Sedap. Nate, apa yang kamu buat? Itu gula-gula Liv. Bukan milik kamu. Kamu perlu makan tembikai kamu. Jelas kamu mahu coklat. Tapi Liv tidak akan berkongsi. Ya, ini hanya untuk saya dan ini impian saya. Saya suka coklat. Saya boleh makan semuanya. Siko Nate mencurinya. Baiklah, apa yang boleh saya katakan? Ini sungguh luar biasa. Nate, apa itu? Ia bom. Awak memang kelakar, tapi saya cuma perlukan makmal saya. Ia berjaya. Sekarang saya ada makmal. Apa yang awak buat? Saya akan tunjukkan semuanya sekarang. Pertama, masukkan tembikai dalam kelalang. Oh, ya. Lihat itu. Apa yang Nate lakukan? Bola jus tembikai. Itu idea yang hebat. Nate sudah berjaya. Wah, ini adalah bola tembikai yang sebenar. Mesti sedap. Oh, kami semua cemburu dengan kamu sekarang. Kerja yang bagus. Nate, Wixuring Scientist. Dan apa ini? Oh, arnab coklat. Liv, awak bertua. Bagaimana dengan Nate? Wah, arnab sebenar. Dia sangat comel dan gebu. Liv, apa yang kamu buat? Oh, makan arnab kamu. Kamu suka? Oh, Nate memang sibuk bermain dengan haiwan peliharaan barunya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Liv? Wah, Nate. Ini adalah hela yang sangat hebat. Menakjubkan. Saya ada idea. Bagaimana jika arnab saya boleh melompat juga? Ini dia. Mari kita lihat. Tidak, ia coklat selepas semua. Apa, Nate? Saya telah membuat laluan halangan untuk arnab saya. Mari kita lihat, arnab saya sangat bijak. Dia mengendalikan semuanya dengan baik. Wah. Ayo kawan, halangan terakhir. Kamu boleh lakukan ini. Oh ya, kemenangan. Oh, sesalit. You adalah makhluk kecil yang paling bijak. Dan ini hadiah kamu, sebatang lobak merah. Awak sangat comel. Saydor ia saway siko min sheer isyawar. Oh, chimwilding ko at lev adalah coklat. Tarik sangat bertuai demi menesan. Tunggu, ada yang tidak kena. Coklat ini terlalu keras. Itu tidak akan berhasil. Lev mendapat idea. Iawersin tawahan tardo asajak bola chocolate in demta is salatstain wiat mirlarayats. Gimme sweet soccer chocolates.
sedap. Wah, kamu memang teruja. Aduh, kamu memang seorang yang tamak. Terima kasih. Hei, ambil tengkorak kamu dan buat apa sahaja yang kamu mahu dengannya. Tetapi apa yang patut saya lakukan? Tunggu, siapa yang sentuh saya? Oh, tidak. Betul-betul mimpi ngeri. Ia sangat menakutkan. Lari, kawan-kawan. Ia akan mengejar kamu sekarang. Di mana kamu? Kamu berjaya melarikan diri. Atau mungkin tidak. Tengkorak ada di sini. Apa yang perlu Anda lakukan ialah memulangkan tengkorak itu. Wah, Liv, itu idea yang hebat. Tengkorak itu tidak mahu menyerang kamu selepas semua. Adakah ini kasut? Nampak seperti coklat. Dan Lev mempunyai tumit biasa. Apa yang patut Anda lakukan dengannya? Yupi, semua curing kuau. Beresnya buat stop. Apa? Kau menambah krim putar. You lihat yang lebih menyeluruhkan sekarang. Wah. Anda pasti menyukainya. Liv, adakah ini coklat juga? Tidak. Ini memang betul. Tunggu! Mari kita lihat apa yang boleh saya lakukan dengannya. Wah, saya boleh mengubah diri saya menjadi putri. Melemparkannya ke langit dan menangkapnya dengan kaki saya. Oh, Nate, ia jatuh pada kamu. Kamu kelihatan sangat cantik. Saya tidak mahu itu. Baiklah, lebih baik. Giliran saya. Nah, itu dia. Ups, saya baling kasut pada Nate lagi. Dia sebenarnya mula marah. Tunggu, kemana kasut itu pergi? Sebenarnya terbang. Nate, ia berada di atas kamu dan sekarang kamu jadi putri lagi. Yeay, kamu hebat. Mari ambil beberapa swafoto. Senyum. Wah, perewa itu bawang putih. Ia nyata, tetapi Nate ada coklat. Ia pasti lebih sedap. Adakah kamu bermegah tentangnya? Saya ada bawang putih sebenar yang teruk. Ia sangat menjijikkan. Memang menjijikkan. Saya tidak suka permainan ini. Oh, ia sangat busuk. Ia berbau. Oh, kenapa orang mencipta bawang putih? Oh, apa? Satu lagi? Kamu semua itu tidak adil. Adakah kamu yang lakukan ini? Saya tidak tahu siapa yang lakukan ini. Ini tidak adil. Baiklah, saya akan coba lagi. Ia sangat teruk. Anda mesti bergurau. Satu lagi yang baru. Saya tak tahan lagi. Berhenti, tapi kita dalam cabaran. Ayo, makanlah. Ia sangat lucu. Saya sebenarnya meletakkan bawang putih baru di atas meja. Ups, saya telah tertangkap. Tunggu, jangan. Tolong ubah fikiran anda. Saya tahu apa yang anda mahu, tetapi saya tak boleh bernafas. Kamu tahu cara nak kenakan saya. Jauh lebih baik. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini, tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk pelanggan saluran kami. Selamat tinggal.